Condenser. Soalan susah. Soalan kebat. body controller 就是整个车身的 PCM body control module. Terlalu simple ya. Macam tadi saya punya lecture mula tadi, EV mesti ada 3 komponen penting kan. Kita ada bateri kan, kita ada motor controller, kita ada motor. So 3 yang penting lah. Selepas ini tu adalah auxiliary supporting lah. Okey, untuk yang sistem atau train ni dia dah kuat sebenarnya. Kalau tuan-tuan tengok dekat dia punya tengah-tengah ni yang paling lampu nyala ni, yang ni dia panggil all in one. Semua dalam ni, dia punya OBC, OBD semua dalam ni. MCU pun dalam ni. Bawah dia motor. Bawah dia motor. So kalau kita tengok high voltage dia yang pertama, daripada start dia charging station dia, charging port dia akan masuk ke bateri high voltage dan distribute masuk dalam PDU all in one. All in one ni dia akan distribute, dia akan pecahkan. So pecahan tu nanti tengoklah kalau motor tu nak bergerak, dia akan pergi kepada inverter pun dalam ni juga. Inverter tu yang akan drivekan motor. Sama juga kalau kat sini yang nampak peliknya adalah ruang ni sangat besar. Ruang ni sangat besar. Kan tak ada benda yang terlalu padat kan. Besar. Jadi memang tikus sukalah. Tikus memang sukalah. Banyak ruang yang besar. Okey, satu lagi kat sini juga yang tadi saya kata cooling system kan. Nampak dia punya sistem integration dia, cooling system dia tu. Sebab dia ada 2 coolant Satu coolant. Ini satu coolant ke 2 coolant? Oh, satu coolant. Dua coolant kan? Satu? Okay, 1, 2, 3, 4. Coolant tank. One. Another one? Coolant? Ini exchanger. Satu coolant je kan? Ini exchanger. Ni saja. Satu bulan je. Okey. Satu bulan je. Satu bulan tu maknanya dia bergerak, dia lah pergi kepada bateri, dia lah pergi kepada motor. Dekat sini yang dia pecah kat sini. Messenger. Tapi saya punya yang Aura tu dia 2 bulan. Delta pun 2 bulan. Tesla 1 bulan. So maknanya Advan punya teknologi dia 1 bulan je. Tapi coolant ni bam-bam Yang ni sebenarnya tak kompatibel tau coolant ni. Macam tadi yang kalau tuan ada yang saya terangkan mula-mula kan, lampu tu. Bila coolant tu dia bocor, itu adalah konduktor punya ni coolant hijab memang kami lah bincang dengan satu jenama Grant ni under UMW. Kita cipta satu coolant baru yang low conductivity punya, less than 5 microsiemens, yang itu memang non-conductive. UMW Grant. Saya promo je Kalau UTM nak buat boleh juga kan, buat coolant sendiri kan. So yang tu bila berlaku kemalangan kan, coolant bocor, wire kabel tu dia touch pada coolant, so coolant tu Selamat harmful pada especially netizen. Kreator lah, content creator lah yang sibuk nak ambil gambar tu kan. So nampak simple kan. Ni Atto 3. So ada worry bila kita dah buka macam ni, so kita tahu oh ni dia punya kan controller, power tu motor dia, dan yang best tu bateri dia. Ni bateri dia. So kat away ni memang sangat-sangat membantu lah. Andai kata lah kalau kita nak buat maintenance kan, untuk sistem ni kan, kita akan buka tadi yang checklist tu. Checklist tu kita akan go through kan. Bila ada kat away tu, okay, check item 1. Item 1 apa? Oh ni jalan.
sistem dia on. So high voltage sangat bahaya. Dia share itu kan. Sebab dia akan cover radiator yang atau free tu dia depends pada spek. Ada spek yang low speknya 48 kWh, ada yang high spek 64 kWh. Yang tu lah. Yang ni Tesla system. Pasal tak? All-in-one ada tak? Tak ada. Ada. Tak ada. So ni adalah bahagian depan tau. Kalau berlaku kemalangan, impact depan. Tak ada. Clear lah. Selamat lah. Kan? Selamat lah. Cuma yang ada dia punya kompresor aircon je lah. So sistem ni dengan yang tadi tu sama je. Sama je. Dia pakai satu cooler juga. Kan? Kalau yang dekat luar tu dia tutup ni. Tak nampak ni. So dia orang dah buka. Sebab EV memang dia nakkan very low, bukan low, less temperature, not high temperature. Kalau kereta, nanti tak sampai 195 baru tak bagus. Dia bateri tu yang sesuai Yang pakai PPE. Yang marah saya kan. Tak ikut safe stand. Okey, semua kompresor yang pakai ni electric compressor. Kalau nak tahu high voltage, dia dua wire. Sel dua wire DC high voltage. Ada setengah EV tu dia 3 wire. So dia AC high voltage. So DC high voltage saya estimate dalam 300 volt. DC 300 volt tau. DC ya. Electric compressor. Motor dia dekat belakang. Dia selalunya electric compressor ni dia guna konsep scroll lah, scroll type. Sangat cepat sejuk. Tapi Tesla saya tak tahu. Ada teknologi yang berbeza. Mungkin dia pakai vane ke, dia pakai gear ke. Sebab dia berbahaya dekat. 他们很快就是接受现在。